dengan tinggi motosikal ni 800 mm. Terusnya untuk model CF Moto dual purpose yang bernama 700MT. Baiklah, motor ini bernadikan enjin 693cc, 60 Nm torque dan juga 67 horsepower. Jadi dia adalah dual purpose bike seperti anda boleh nampak dengan box semua bagai. Harga dia bermula daripada RM33,888. Cukup murah untuk pasaran di Malaysia ini. Baiklah, tangki bahan api dia berkeluasan 20 liter dengan ketinggian seat 800 mm dengan berat keseluruhan 240 kg. Itu sebelum anda tambah box-box di belakang ini. Kalau tambah box di belakang ni, berat keseluruhan boleh jadi 258 kg. Banyak advanced features yang ada pada motosikal ni. Sebagai contoh, dia ada handguard lever dan dia ada gear lever yang boleh dilipat, footrest yang boleh dicabutkan, adjustable windshield, heated grip dengan heated seat. Dia ada tire pressure monitoring system di bahagian sini. Selain yang kita boleh benda-benda kita boleh adjust, kita boleh cabut, dan ada juga slot pengecasan USB 2, Type A dan juga Type C. Traction control boleh off, boleh on. Traction control boleh on, boleh off. Dan ini ABS untuk kita switch on atau switch off. Ketinggian aku yang 173 cm dengan tinggi motosikal ni 800 mm. Dengan mudah kita boleh straightkan motosikal. Untuk orang yang berketinggian 170 ke atas tu memang tiada masalah untuk kemudi. Dan bila dah menegak, motor ni tak adalah berat seperti yang kita rasa, yang seperti yang kita jangka. Dia masih lagi boleh dikemudi kiri dan kanan. Dan adjustable windshield ni memang function ketika perjalanan jauh. Harga yang ditawarkan bagi model 700MT daripada CF Moto ni bermula RM33,888.